Hmm? Dengar tak? Kau dengar tak? Bunyi lagi tu. Ini kami. Mana? Tai kelawar. Okay. Masuk dekat sini je mendap. Masuk dekat sini je mendap. Hui. Hui, bang. Ini apa? Aku tak tahu. Oh, betul kau ni. Tak, bukan dia. Ini apa ni? Apa tu kau kena kat sini? Tengok, ada roket ni. Waalaikumsalam, Azila. Ni ada roket. Assalamualaikum. Rumah merah ni. Rumah merah ni. Thank you Masyikat. Nampak? Kita pernah hadir di sini kan. EXMS. Hantu. Hantu. Wujud. Wujud. Macam mana sebut dia? Wujud. Wujud. Gitu. One more time. EXMS. Hantu. One more time. EXMS. Hantu. Macam tu cara sebut dia. Okay, murid-murid. Ikut papa. Ikut cikgu. EXMS. Hantu. One more time. Hantu. Wujud. Ada bunyi yang kat luar. Dengarkan lagi jawapan kalian. Terus jawapan lagi. Asal viewer aku keras hari ni ya. Ni. K77 Lembah Jaya. Kan lanang. Ini tempat ni. Apa kata tempat ni? Kau panggil Roket tau. Roket. Jangan duduk dia. Tunjuk sikit je. Roket macam tu. Ni kalau buat uji nyali atas ni, wih. Kau boleh bagi tim-tim kau ni buat apa meet and greet kat sini. Meet and greet. Lain macam buat meet and greet pula tu. Kan tu. Assalamualaikum. Kun. Hadir ya masyarakat. Pendengarkan suara-suara kalian al-jinat uklus ya masyarakat. Ada bau. Bau yang gak enak. Ada bau tinggi dulu. Uklus. Oh. Nak tepi dah ni? Abang seram. Tak, saya selalu macam ni je. Kan masalahnya apa tak kisah kau jatuh. Statement tu abang yang susah. Sebelah kaki, kaki. 44 itu langit. Assalamualaikum. Ada bunyi. Dengar. Dia sudah mari. Ada orang naik ke? Tak tahu. Betul. Pada kereta ni, komputer tak boleh naik. Boleh masuk. Pintu lift. Oh, ni bukan pintu lift. Ini yang buat lift tu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita menjawab ni, kita kena jawab. Jawab salam. Jangan tak jawab. Time tu nak sangkut kalau sini. Tak boleh kau orang tak apa. Mana boleh nampak daripada sini? Tak boleh nampak eh? Tak nampak. Yang tak dapat benda lain. Tak tahu. Oh, hujan nanti kan? Jadi hujan. Tapi hujan dah berhenti lah. Itu kau ingat tak kat mana dia nampak benda tu? Bawah, jalan masuk. Fiji Spot. Saya pakai ni balik hijau. Kan? Tibara tu. Sayang mak. Kalau tak rumah ni ada orang. Tengok sekali. Wahai makhluk yang berada di sekitar ini, asik. Remy, bilik yang kena baling tu kat mana? Bawah bang, bawah. Dekat bawah, nanti saya turun bawah. Nanti kita orang turun bawah. Sekejap, lap lens dia. Lens kamera kena lap sikit. Okay geng, dulu waktu saya dengan Kak Cik, dengan Raja Halu, ni dengan beberapa orang, pernah sekali kan, kepulan asap tebal lalu sini, zup, hilang. Time tu memang tak perlu. Kita orang semua tengah menikmati. Dulu ni tak tinggi kan, pokok-pokok ni dulu tak tinggi. Dulu boleh nampak pemandangan cantik gila sini. Kita orang di sini pusing-pusing tengok kepulan asap kan. Kepulan asap lalu ni cantik. Boleh masuk ke banglo sini? Dengar-dengar cerita tak boleh masuk. Betul ke? Tak ada lah. Boleh. Masuk je. Yang kadang-kadang dia orang saja je cakap tak boleh masuk. Nak jadikan pot. Assalamualaikum ya masyarakat. Elok dah berapa kali aku masuk sini? 2 kali lah. Oh ya ke? Faham. Dia orang kadang-kadang dia orang pandai. Dia orang cakap, oh ini tak boleh masuk, itu tak boleh masuk. Ending dia orang masuk. Boleh je, tapi tengah hari tak boleh lah. Siang-siang tak boleh lah. Tak, ini tengok buat tu nampak ya, Pak. Jangan. Kenapa nak rakam untuk bonda? Should be boleh ambil. Saya boleh ambil daripada sini bagi ni lah. Lagi clear daripada record. Tapi nak record okey juga, boleh juga. Apa dia? Sekejap. Senang je. Siapa ada kat sini kan? Kita tengok. Assalamualaikum.
apa dalam ni? Dengan lagu-lagu ni buat konsert ke apa? Bukan. Di atas sebuah bukit ini terdapat sebuah banglo yang telah lama di Tak tahulah bang siapa kat bawah. Saya dah check lah. Awek call ke tu? Saya tak main awek-awek ni. Ha? Lagu ni? Belum. Baik. Tadi kita ada kenapa? Asal ni? Saya tak payah awek. Jenis nak menipu lah. Saya tak boleh nampak kayu-kayu ni. Ni kayu-kayu ni. Kayu-kayu ni. Apa ni? Ada, abang pernah masuk bilik ni. Dah masuk lah? Ada. Ada kot. Kot lah. Saya pun tak sure. Kak. Dia orang kan dalam hijau ni tu. Ni apa? Kayu jin. Buat ni tak ada ni. Tak ada tu buat. Ha? Buat tak ada. Okay, faham? Faham? Korang tahu tak ni untuk apa ni? Masuk tali sini, keluar sana, kuntilanak, soft diorang tarik. Aku pantang dolam dia. Ah, ya? Apa? Okey, saya karate benda ni. Kau tak ada benda lain kau nak pergi karate ni tu apa? Saya kan belajar katari. Tapi dia tak ada vokal. Ada bunyi suara ni. Dia tak tahu apa. Moderator nak sedap tak? PM kat tele. Hari tu macam orang sini. Tapi kat luar lah. Balik orang. Alamak, alien masuk. Akak tak pakai mood. Orang tarik ke sini. Account Remy. Kenapa akak tak pakai mood? Bukan akak mood. Kalau kau buat dia. Why ya? Apa? Tak. Bukan. Account kita save. Thank you. Kita punya save. Yang tak save tu sebelah. Ada yang macam biasalah. Nak sedap PM. Kak Anin. Welcome Kak. Hui. Tak tahu. Pernah tak ada orang tadi? Dengar. Bang, tengok muka je. Baik, sekejap. Tengok muka Kau dengar tak? Ada benda orang tadi. Yeah. Thank you. Apa benda yang orang tadi? Semoga dimurahkan rezeki dan permudahkan segala urusanmu. Kenapa orang dia? Tak, saya pun tak tahu. Saya rasa daripada Oi! Oh, dia dah mula. Wah, masalah dah. Dah mula. Assalamualaikum. Oh, kata. Oi, meremang beli rumah saya. Oh. Buat tu ni. Assalamualaikum. Benda ni. Tak sure. Abang tanya saya lagi, saya tak tahu. Dah untuk gaya betul. Kan? Dah untuk gaya betul. Kan? Bilik ni lah. Oh, bilik ni. Ayolah bang, betul bilik ni. Bilik ni kenapa? Bilik ni dulu, ui, tu hari saya kena bang kan. Tak, ini Mozet tau. Ini Mozet. Ni Mozet. Betul. Dah, tadi bunyi betul gaya betul.
Apa? Ketuk plywood? Ada plywood tu. Ih, bang. Belakang sini putih abang cuba tengok. Ada apa belakang sini? Ada. Lama-lama ni. Nah, sini ya bang. Daripada sini kita nampak tu lagi. Bukan. Hui. 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 Bang, jangan ke tepi sangat bang. Jangan ke tepi sangat bang. Tak siap. Hah? Ada orang? Ada. Hai. Lagi atas ya. Macam ada suara bang. Ada suara. Ya, apa pasal? Duduk sini tu. Dekat belah sini tapi kita dekat bawah masa ni. Sekejap ni orang kita ni. Jangan ke tepi sangat. Risau. Tu lagi dekat area sini lah kan. Tak apa terpanjat ni. Mana datang ni? Dia datang. Tu apa benda tu? Tak tahu, tak nampak. Itu bilang mana tadi? Apa benda ni? Kita apa ni? Kan? Macam sama. Dia dah. Kalau ada orang lagi, ini balik tak tadi? Mungkin sangkut. Sangkutnya. Ni bunyi. Buat lain dah bunyi. Tadi bunyi tengok. Hari tu ada kakak cantik. Mana pergi kakak cantik? Tak tahu saya. Kau buat bini ke? Bukan? Agak lah. Kalau saya Tak gurau. Bunyi apa tu? Assalamualaikum. Hello. Bunyi dia macam dekat ni. Hai Bella. Mana? Arah sini kan? Arah ni? Rasa saya kena shadow pen lah geng. Kenapa? View tak naik. Dia dah naik? Oh. Lilah tadi kot, lilah tadi. Ni apa lah? Tu lah, diorang siap pasang staging apa semua. Tak bunyi tadi tu? Tak pasti. Mana yang balik? Pada radio abang. Bagi suara pula. Suara ke? Tak. Penampakan ke? Nyanyi. Macam itu. Minta macam itu je. Jangan buat macam ni. Anjak pun buat tahu. Faham tak faham? Abang buat macam tu lagi dah nak keluar kan. Tahu. Assalamualaikum. Ada bau sikit. Ada bau sikit. Ada bau. Fokus dia ada suara tadi. Ada suara tu tadi benda balik. Halus. Siapa dengar suara tadi? Jujur. Suara macam bunyi dari ubat. You pun lah. Assalamualaikum. Korang boleh dengar tak suara tu? Assalamualaikum ya masyarakat. Ya.
berada ni. Kita orang dengar tak dengar? Tak pasti. Assalamualaikum. Ukrus yang Nasruddin. Berjelaskan suara-suara kalian. Ukrus Pancinat. Tadi kau bunyi. Lama ni. Ramai. Tak tahu. Ada tim lain yang tu. Tak apa. Teruskan je dah sampai jap. Apa? Apa? Berada apa? Jap, tengok jap. Kita apa tadi? Bang tu jom. Bang Oh, dia kat situ. Saya pun tak tahu siapa kan. Betul tak? Cuba merayau-rayau dulu, tengok siapa dia. Geng. Korang type Banglo Maya ataupun Banglo 7. Beta Putra. Tu apa merah-merah? Mana? Sirap. Sirap pun. Kan? Ini apa ni? Ni lilin lah bang. Lilin lah, ada orang tidur sini ke apa? Lilin. Ni? Lilin. Ni? Apa tu? Apa ni? Telur laut. Telur laut. Oh ya. Bongok air bongok. Ini apa siang? Telur laut. Aduh, Aduh, jangan bangun. Tentaruk ni. Ha. Rasa kat dia. Telur laut ke ni? Tak, tu pun lilin tau. Tu. Tak bekas itu pun. Uruk je rupa. Ni pintu masuk ni. Dekat pintu masuk ni. Pergi tingkat 2. Bilik rahsia tingkat 2. Kat dua. Atas eh. Telur saya pinggang tu bang. Atas. Telur saya pinggang. Tu pasal bulat ke? Kau tengok telur baru pun telur buku. Dia tak wani yang nak pegang. Biar. Ada kecek-kecek ni. Jadi. Dia rasa tingkat dua. Oh. Tadi kau tak nak cakap. Oh, bilik rahsia tingkat 2. Atas sekali. Yang bilik kedap suara ni. Jadi nama dia tu. Wah, yang banyak-banyak nama tu. Tak ada apa pun dia tu. Bawah. Dia orang cakap bawah. Bawah mana tu ni? Bawah sana. Hari tu dia jumpa Rafi kat sini kan? Ha. Hari tu jumpa tu kat sini dia pokok kat sini. Pokok tu kat mana tau? Tu kat situ. Ah, Situ pokok tu. kat situ. Tengok ni celah ni kan? Celah tu. Tak ingat lah. Ni kot.
Sekejap Ni. You bang. Sini. Atas lah. Sini ni. Sini, daripada sini. Sini. Yang kita nampak Penampakan yang jackpot tu kat sini. pot tu dekat sini. Dia duduk atas padahan. Tak pokok. Kakak. Assalamualaikum. Kakak. Oh, kakak. Kakak sekali muncul dekat dalam tong. Kakak, aku yang jawab kan? Itu lah. Ya. Boleh pokok. Terus dia cakap, Remy, jom mandi. Remy, jom mandi. Tak boleh. Tiba-tiba dengan beg ramai-ramai. Mana ada apa? Waalaikumsalam, Mike. Mana ada orang nak pakai duduk? Kau cepat abang buat tadi kapet. Ha? Kapet tu saya tahu. Kapet kan ada kapet? Mana pergi kapet tu? Assalamualaikum. Apa tu? Assalamualaikum. Dawik. Ha? Bateri dawik. Ya, all the way. Start ni. Oh, di kapet tu. Hai. Allah, rumah dia bidang jauh tu. Assalamualaikum, siapa tu? Oh. Peranjat dia. Balik barang, syuk. Dari atas barang tu. Mustahil. Mustakil. Pakai apa itu? Ha? Mustahil tu. Ini tu. Peranjat ni. Kenapa pakai dia apa hari? Kapet ni dah buat apa? Ush. Aku tahu pun. Ini kalau jatuh tu mana naik kan? Boleh. Oh, tepi ada pintu. Be a commando. Ni ada orang tak? Siapa buat ni? Kapet tu ada kesan sirap. Ha? Dia orang cakap kapet ni ada kesan sirap bang. Period kot. Kesan period tu. Mana ada? Aduh. Tak ada. Ya, masuk lagi. Ya ada lah, ya. Ni. Bukan. Okay geng, saya bagi korang. Okay, ini bukan sirap. Okay. Korang tahu tak? Korang pergi tanya siapa-siapa lepas ni Kalau korang pergi tanya doktor lah senang. Sirap kalau dia jatuh dekat sini ataupun dekat lantai, dia akan jadi warna hitam geng. Lama-kelamaan dia akan hitam. Ni bukan sirap. Ini sirap PROP. Dia at least dalam 3-4 hari dia dah hitam dah geng. Itu baru kata sirap. Tapi ni bukan kesan sirap geng. Tengok ni. Assalamualaikum. Close. Ini bukan kesan sirap geng. Apa dia bang? Fokus. Assalamualaikum. Ya betul tu. Dia akan jadi coklat, lepas tu dia akan jadi hitam. Hai. Tu tangga.
Tangga ni bang. Kat mana nanti? Ada nanti. Kau ada orang. Kat mana? Sini. Astagfirullahaladzim. Maybe kat sini je. Maybe kat sini je. Tu kayu jatuh tu. Kau benda. Macam kayu ni je. Tak, kalau kayu ni jatuh kuat ni. Kau ingat tak? Kalau sirap bertukar jadi kopi je betul. Ya, tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita pernah buat ni. Apa ni? Tercabut dah tu. Dulu tergantung dari atas ni. Ni, tempat Apa tak lampu. baca punya? Ni kita kat mana? Ni Kalimantan ni lampu. Ya, pecah. Kalimantan. Nampak kaca. Dengan Ha. Assalamualaikum. Terlihatkan sosok-sosok kalian ajinat. Kau dengarkan sesuatu. Berikan tanda kewujudan kalian. Kus ya Masyarakat. Kus. Kus. Layan dengan masa-masa hujan. Oh, itulah. Syok kan masa-masa hujan. Yuk. Banyak kayu jatuh bawah. Okey. Ni jalan masuk ni. Ni jalan masuk. Ha? Mana? Dekat mana bang? Kita naik lagi? Kita naik. Kan abang nampak cahaya lampu saya tadi. Tu. Naik lagi? Rumah tu kereta. Tak, itu pondok. Dia orang yang datang tadi. Apa balik jadi? Okey ke? Tak pasti saya. Ni boleh pak lu. Ni boleh pak lu ke? Tak tahu apa benda ni balik ni. Assalamualaikum. Yang ni pun terang ni. Terus Cruz. Bismillah. Ada rasa ni, standby. Ada rasa sini.
Rasa ni. Rasa tak? Rasa tak? Ada tu rasa. Jangan tepi sangat bang. Main. Main lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Iman. Tu apa? Apa tu? Bukan. Ui, ni bahaya ni geng. Kena kepala. Ui, sedap ni. Maka kicap lah. Mana? Tu kelawar yang bawa mana? Oh. Assalamualaikum. Ni saya rasa dia nak buat kolam dulu tak jadi geng. Macam kolam kat bawah tu kan. Bawa ni. Ha? Kamu bawa jap. Jap. Kenapa? Jap Orang macam tak gila ni. Jap. Kenapa ni? Kenapa? Saya yang buka. Tak, abang faham. Bukan kapal tadi terbalik nampak sirap ke? Iyalah. Sebab macam tadi putih. Betul. Siapa yang suruh saya buka tadi kan? Cuba kau tadi kat sini. Sebab abang nak dengar bunyi orang kayu belakang kau. Saya yang buka ni tadi kan? Tadi kita lari sini, abang masih sini. Kehitam. Iyalah. Kesandaran tu tadi kat sini kan? Ha. Yang korang cakap sirap tu kan? Yang saya dah explain kat korang itu bukan sirap. Apa yang dia? Close. Apa lagi? Close. Ha. Oh, itu berajak aku. Iyalah geng. Confused. Tadi Nampak putih. tak? Tu lah. Tak, betul. Dia orang cakap putih. Ha? Betul. Saya buka tadi yang bahagian putih bawah tu. Putih. Dia ada di putih kan? Bukan kotak. Tu apa nama tu? Mama. Batu mama. Hai Hati. Assalamualaikum. Ni beti syuting. Tahu ni lah beti syuting Indonesia. Yang kuning tu kan. Assalamualaikum. Apa tadi? Ya. Abang tak tahu. Dia jadi macam bertanya tadi. Apa tu? Jun Wawa, welcome. Aku ada. Siapa yang kat dalam komen? Dia tahu. Nanti kapet tu berlipat balik macam asal. Jangan mama pisau ni. Oh tak. Biar. Dia macam-macam. Macam tak baik biasa kan. Nanya apa kali? Naya. Memang naya. Biar apa tu ni? Tu Min, tolong baik pen sana Min. Ada ni? Mana? Tu atas aku. Nama? Okey, tangga. Dah bersih lah tangga ni buat semak ke tu? Semak lagi tu, semak lagi. Masih semak lagi.
Tolak kain ni. Tolak kain ni saya bergerak ni. Hai bonda. Tu nak buat ni apa ni? Siapa ni? Tak tahu lah. Siapa? Ada pun. Mata aku tadi yang tadi. Buat ini. Ada yang tadi. Sebab ini Ini mungkin lupa saya sini. kalau kena kepala ni memang. Assalamualaikum. Salah. Rahsia mana bilik rahsia? Biasa mana ni? Biasa mana ni? Dia orang bilik rahsia ke apa? Macam tempat pujaan ni mana ni? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Kat sini kot. Tak tahu. Rahsia? Kelawar banyak. Apa yang rahsia? Tu, kelawar. Nampak tu, okey? Spiderman. Bukan Batman. Apa sebab Spiderman suka cabang tak mulut abang? Oh, ya. Tak boleh. Lain tu, lain. Apa yang lain? Tak sama. Bawah lagi. Oh, bawah lagi. Macam. Apa? Eh? Assalamualaikum. Feros, kat mana? Bilik rahsia ni Feros. Bawah. Oh lagi ya? Bawah lagi. Ai. Macam step. Penyengat kan. Hai Kak Zaimilia. Oh. Ini Syetanggi kan. Ni nama dia Syetanggi. Kita cuba bakar. Assalamualaikum. Suatu arahan kembalikan. Tengok saya bakar ni. Titik terang Kami ada berada di sini. seperti waktu Dengarkan sesuatu urus. malam dahulu. Kita biar dia berasap. Mana tahu momok nak datang. Lah, ini buat nyamuk. Hari tu bau dia. Boy Max. Hey, the only D, thank you. Assalamualaikum. Ada rasa nanti kat sini. Kita ada orang. Di sini. Eh, bonda, thank you. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Turun lagi satu tingkat belah kanan bang. Baik, sekejap. Boleh?
Thank you Bonda. Kak Su, Kak Lin mandi sini. Duduk orang mandi sini ni. Asal dia mandi. 4 duduk tepi tu. Saya Bonda. saya tidur bilik je. Malah nak fikir. Oh, abang tidur bilik. Diorang ni nakal. Nakal. Assalamualaikum. Duh, dia pergi bilik akhir. Apa tu? Apa merah tu? Tak. Itu ubat nyamuk. Oh, Saya bakar. Saya jumpa kat atas. Sekejap kau boy. Kau jumpa itu kau bakar? Mana bilik dia bagus? Satu lagi bawah. Apa dia nak? Sekejap. Sini. Oh, yang ni kot. Yang bilik teater tu kan? Bilik dia? Macam bilik teater lah tu. Apa itu? Sini kan? Syam. Betul tak? Ya. Okay, mantap Syam. Thank you Syam. Ya, bilik ni saya tahu. Okay. Tu pelawak. Alah Tommy dia. Alah Tommy dia. Alah Tommy. Alah Tommy-nya. Tommy-nya dia. Alah Tommy-nya. Halah. Alah nama. Comel lagi. Ni nama dia Batman. Ada orang tu kat sini. Itu keranda ni. Keranda ni semua dah ada jawapan dia hari tu guys. Keranda ni digunakan syuting. Siapa yang syuting tu? Tapi rumah ni bagi saya lah kan, sesuai buat apa tau, analisa tingkap bela, tangkap bela. Tak nak lah yang lagi dia kokak habis jadi Spiderman kan. Siapa susah? Saya tunjuk korang yang pernah terjadi jackpot saya dekat sini. Okay. Sedap yang kentut. Sekejap. Ini waktu saya first time datang sini dengan, bukan, saya dah banyak kali. Nanti saya tunjukkan korang satu footage guys. Footage ni memang rare orang kata. Bonda. Bonda pula yang baginya. Tembus sampai kat skrin dia. Betul bang? Ni kan. Okay. Ni kan. Alamak, gelap ni. Ni nampak. Tu tadi. Ni. Nampak tak? Dekat pokok tu ni. Waktu tu dapat dekat pokok. Memang nak kentut bagi tahu dulu, jadi boleh low kan volume. Kalau tak crack screen kakak, itu biasa kak.
Ni lah geng, nampak? Dia pandang arah kami masa tu. Kepala dia sengit sikit. Ni lah dia, nampak? Time ni saya kata checkpoint. Ni geng. Siapa ingat lagi ni geng? Tu dia geng. Ni geng. Waktu tu saya dengan abang MD dekat sini geng. Gila dia dekat belah sana tu. Ubahkan sesuatu, pergerakan sesuatu. Jangan ada cukup ya masyarakat. Assalamualaikum. Macam krek tekang. Masalahnya bunyi besi mana datang tu. Hui. Bukan ni. Tak bunyi tu. Krek tekang. Ya, bunyi tak. Panjang. Apa dia? Assalamualaikum. 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 Kalian push al-jinat. Ni apa putih? Yang terbakar ni pun kita dah dapat jawapan. Okay, ni yang diorang kecoh baru-baru ni pasal keranda tu guys, pun kita dah dapat jawapan guys. Lawan. Kawan jat pula. Abang ingat ke dinding ni macam tengok ni. Mana? Ini boleh pula. Mana? Oh, astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan hidup itu. Benda bergerak ni. Benda ni bergerak, tak tahu siapa yang gerak kan. Terkejut saya. Dah nak jatuh, saya pegang. Sikit ke dah jatuh. Dah. Keranda yang belum dipakai lagi. Itu standby. Masalahnya benda apa yang gerak ni? Benda ni. Ni. Kat sini. Allah. Lemah dengan kosong ni. Ni memang pernah digunakan dulu kan? Ya, memang syuting dalam ni. Syuting untuk orang-orang pakai apa ni. Ritual. Oh, ritual. Hoi. Hei. Assalamualaikum. Oh, juga. Ni. Yang putih. Saya nampak yang putih tu tadi. Assalamualaikum. Dia dah main. Assalamualaikum. Dia naik atas. Dia lihat tu. Naik atas. Memang dah.
Gila sekarang laba-laba besar. Hai nama. Kita jangan kacau ni. Wow, besar. Jom, nyata. Jom. Ya. Boleh kan? Nanti kita ada video. Kita lagi siapa? Assalamualaikum. Ini berpek itu apa? Cik penyakit kan. Banyak orang. Hai cinta. Kita benda tu macam benda kita ni dekat macam orang empat kan? Yang atas tu kan? Di atas. Ni jadi macam mana ni kan? Jadi macam mana ni kan? Jadi ayah tengok. Belum lagi. Dekat sini belum lagi. Yang macam mana? Pakai binatang ni. Terbidik. Seksi. Apa yang tadi? Hah? Kau jangan pandang belakang ni tak? Tak. Nak minta aku bincang apa? Angga boleh bincang hari itu. Aku bincang. Apa yang penting kita tahu? Abang style kalau ada macam benda, abang tinggal abang berhenti. Betul tak? Abang style. Dia abang jadi macam-macam semua. Betul macam ni. Dia macam tanah-tanah lah. Masa tak ada. Sini. Dia ada rasa kat belah atas. Cerin. Bunda, thank you bunda. Apa mana-mana. Friday. TTT live 10 PM kat Cik Wujud. Okey, baik, mantap. Nanti Kak Cik ada buat trace the trail guys Dia apa? Trace the trail dekat Singapura. Apa? Kenapa? Tengok kapet. Gila apa yang disebuknya dengan kapet tu orang dah. Kapet tu dah lah tukar. Bau. Tu yang saya bakar. Wah, panjang lah. Bau apa? Bau nyamuk. Hai. Apa? 10 sen. 10 sen. Tu tak pasal tadi. Dia ambil telur ni. Ambil telur tu. Ni telur jom. Kita ambil telur tu. Ni telur jom. Kita peram ni. Mana tahu keluar ni. Keluar apa anaconda? Keluar tirek ke? Tirek dah lupa. Dok, nak tengok apa ni? Nak tengok kapet. Kapet. Hello. Hello. Lagi kat sini dulu. Oh. Kenapa? Ini bukan lawak. Wih. Ini bukan lawak. Saya yang buka ni. Saya yang buka tadi, geng. Ya, ini dah aku. Memang Pokemon lah nama ni. Kalau macam ni kan. Ui. Ya. Pokemon nama dia. Kan betul lah Kak cakap. Memang betul mulut Kak ni. Jadi. Panjat bubun. Kak Nur Rahsia Pokemon nama dia. bagilah isyarat 2 kali Kak Nur Rahsia buat saya tanjat dengan ikan paus dengan ni. Dia cerita ni. Dia lihat tu. Ni otak gini.